Saya salam semua. Dengan projek anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan beberapa maklumat ringkasan tentang syarikat. Sedikit lagi kita akan meneliti setiap penunjuk dengan lebih terperinci. Jika perlu, adalah mungkin untuk berhenti seketika. Anda boleh melihat setiap parameter organisasi berkenaan secara terperinci. Sekarang kita akan melihat petunjuk asas semasa syarikat. United States Steel Corp, ticker X. Semakan ini adalah berdasarkan maklumat pada 25 Mei 2025. Mengikut klasifikasi Guru Market syarikat United States Steel Corp tergolong dalam subkategori Metal Black. 29 syarikat terlibat dalam analisis yang cukup mewakili. Keputusan untuk syarikat adalah seperti berikut, 0 daripada 10 mata. Skor purata untuk subkategori, 2.5 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran saham secara keseluruhan, kita melihat bahawa penarafan purata untuk keseluruhan pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.9 mata terhadap markah 0 mata United States Steel. Membandingkan dinamik harga saham syarikat United States Steel Corp dan syarikat subkategori, kita akan melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat United States Steel menunjukkan dinamik 43.9%. Berbanding dengan dinamik harga untuk subkategori, tolak 6.5%. Permodalan pasaran syarikat United States Steel Corp bernilai $11.78 bilion. Permodalan pasaran subkategori ialah $209 bilion. United States Steel menyumbang 5.648% dan merupakan salah satu syarikat bersaiz sederhana dalam subkategori. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah $11.23 bilion. Nilai buku subkategori ialah $227 bilion. United States Steel Corp merupakan bahagian sebanyak 4.938%. Membandingkan saham bursa saham dan nilai buku, kita lihat perkara berikut. Kongsi United States Steel Corp dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 5.648%. Nilai buku ialah 4.938%. Ini adalah 13% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Penilaian bahagian pasaran syarikat dan nilai buku subkategori, buruk, tolak 1 mata. Organisasi yang dikaji mempunyai obligasi hutang sebanyak 4.269 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 38% daripada modal. Kedudukan peringkat hutang syarikat, baik, 1 mata. Nisbah harga saham kepada pendapatan syarikat ialah 121.4. Purata bagi subkategori ialah 16.7. Iaitu 86% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian nilai pasaran saham kepada nisbah pendapatan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat buruk, tolak 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $97 juta. Keuntungan yang diunjurkan untuk 12 bulan akan datang di jangka $705 juta. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, 1 mata. Nisbah harga kepada jualan syarikat ialah 0.8. Purata bagi subkategori ialah 0.7, iaitu 14% lebih tinggi daripada purata bagi subkategori. Penilaian nilai tukaran kepada nisbah hasil berbanding dengan penunjuk subkategori, toleh, 0 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah 15.160 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang di jangka 28.240 juta.
Penilaian jangkaan angka jualan masa depan berbanding dengan angka dalam subkategori baik, satu mata. Margin jualan ialah 0.6% dengan purata 3.9% dalam subkategori. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 3.3%. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 5.398%, iaitu 5% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal setiap pekerja organisasi ialah $534,000. Manakala dalam subkategori terdapat RM510,000. Perbezaan antara purata subkategori dan penunjuk organisasi ialah 4.7%. Penilaian jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja individu syarikat ialah $4.4,000. Purata untuk subkategori $30.50. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 86%. Penilaian keuntungan setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Volum jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 687,000. Subkategori $782,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 14%. Penilaian hasil setiap pekerja individu syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh dilalui 0 mata. Volum urus niaga untuk jualan ialah 8.1% dengan purata untuk subkategori sebanyak 2.7%. Ini adalah petunjuk untuk memerah pendik. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 76% bagi syarikat United States Steel. Manakala bagi subkategori, tahap RC 14 adalah lebih kurang sama dengan 48%. Harga saham semasa syarikat adalah sekitar $52. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah sekitar $43.82. Dinamik harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 16%. Mari lihat jadual pesanan. Ia tersedia untuk anda. Pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang diterima umum dalam musim tertentu oleh sistem maklumat dan rujukan untuk menilai saham guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan penilaian syarikat United States Steel. Sistem maklumat untuk penilaian stok guru market satu keputusan telah dibuat. Jangan buka perjanjian itu, kerana video ini adalah gambaran keseluruhan. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan dari Guru Markets. Anda semua sememangnya penonton terbaik.